Tenang. Jangan sentuh apa-apa. Dalam pusingan pertama, sediakan lempeng yang lazat untuk saya. Ya, akan selesai. Dengan mudah. Tangan akan membantu kaya. Sudah tentu, cucu. Saya perlu Slinderix yang controversial dan paling sering jago. Tadi si Faiz, so saya kalau memang berani untuk air sejak aku masih bayi. Saya tahu resipi terbaik. Betapa sedap baunya. Turn your sering per. Pancakes berering pibi surcoin. Tangen, wars are surdibi and cocoa. Rugonados pancakes were shiurti around the burster. Tapi yugure with burr. Oh, so it is a pancake. Rasa naman that is really change several coffee fudge ngayon taon isa. Baila, goreng. Gerdin lem perform to this sip say that is ready for hot kanini. Wednesday melakukannya lagi. Malah coba membuat pancake menjadi gelap. Rainbow, apa yang kamu lakukan? Baiklah, sestrify segis na sa lempeng yang sangat sedap. Irbiu akan mempunyai warna yang luar biasa, bukan hitam, tetapi berwarna. Pelik, kenapa adunan lempeng ini tidak keluar? Aduh! Oh, di mata. Domingo, ngomong-ngomong, you're sangat sedap. Betapa comelnya unicorn. Oh, istighfar comel. I curry sa wang bears. Ikjal har lempeng halos gong kyong smart dalimishert. Ngomong-ngomong, hiksta baka sa tugunong lempeng. Tabersit sa wentradarts, hijab base anto grabas terwaiwad syrup mepo, sa not star for upon sa bangit store na. Terima kasih banyak. Lempeng o si ampere siaptrus. Sa Leonardo Pifa Trumadever syrup strawberry yelsne. Lead family cranny akale sunwears. Eva pray for laba halawi you are for bilabian. Betul su, baru sudah mimpi pancake sih memang kelihatan sangat menakutkan. Mari kita lihat pancake mana yang akan disukai oleh hakim kita. Semua pancake kelihatan sangat menyelerakan. Tetapi, lempeng unicorn kelihatan paling lucu. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Hebat! Saya sangat suka. Sekarang saya akan coba lempeng istimewa nenek. Mari kita lihat. Mereka, seperti biasa, tidak nyata. Dan yang terakhir ditinggalkan. Betapa menakutkannya mereka. Ini adalah laba-laba. Wednesday, tidakkah kamu tahu saya takut pada mereka? Oleh itu, saya akan segera buang serangga ini dari pancake saya. Sekarang saya boleh tahu betapa sedapnya mereka. Mereka sangat sedap, tetapi sangat sukar untuk memilih pemenang. Lagipun pancake nenek sentiasa yang terbaik. Jadi, inilah pemenangnya. Gadis, jangan terasa. Suatu hari nanti awak juga akan bernasib baik. Dan sekarang saya mahu kamu masakkan saya kentang goreng. Saya suka itu. Saya sering menggoreng kentang. Tangan si jangan menghalang. Saya perlu mengupas kentang. Hey! Rainbow, kamu mengganggu kami. Apa siro? Semaaf saya sira berbunyi gerudi. Sira akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Bagaimanapun, kentang saya hampir siap dikupas. Tinggal untuk memotongnya dengan baik, Anda perlu berhati-hati karena irisannya harus kelihatan seperti kentang goreng. Dan saya berjaya. Tetapi kenapa tidak buat kentang goreng dengan pelbagai warna? Ya, Story Trick, selain juga si asli. Bravo, Rainbow. Kamu seperti biasa menakjubkan. Dan kuadatio masih untuk minyak. Kenapa awak tuang banyak sangat? Aduh, baiklah. Nenek, dari berkain atas bahasa ini, gabus persobat kentang sudah siap. Dapat dia perlu susun semua irisan dengan cantik di atas pinggan. Siap. Ia kelihatan luar biasa. Sekarang giliran saya untuk menggoreng. Saya akan tambah sedikit minyak dan sudah tentu dapur perlu dipanaskan lagi. Sekarang Anda juga boleh masukkan kentang ke dalam minyak.
Ian flows in a range trooper at si dot and twist dot trooper. Bolehkah anda? Rabu, boleh saya pilih sedikit sos tomato? Saya akan ambil sedikit. Terima kasih. Baiklah, kentang goreng saya hampir siap. Tinggal letakkan di atas pinggan. Cucu saya pasti akan gembira. Itu dia. Malah saya sangat gembira di sini. Sandali ko wiki su gembira. Siyang saya ako suy kasyada gawain itu kentang goreng sebenar. Tangan, bawat tin hitam itu. Celaka. Oh, tidak. Ay, sudahlah berhasil. Ana perlu sembur bahagian yang lain. Tetapi baiklah. Saya akan cat kentang itu hitam juga. Ngomong siya sa naufragan ng bantuan para sa Princess Tangan. Terima kasih atas bantuanmu. Baiklah, kamu boleh ambil tin itu. Sekarang tugas saya adalah menyusun kentang dengan cantik. Saya hampir pasti bahawa kentang saya yang akan menang pusingan ini. Sedikit sos tomato bagus. Wah, betapa cantiknya semuanya. Di mana saya patut mula? Mungkin yang pertama adalah kentang Wednesday. Dia buat sesuatu yang gelap lagi. Saya harap sekurang-kurangnya ia sedap. Saya sangat suka. Ia sangat lazat sehingga saya tidak boleh berhenti. Saya mahu makan semuanya sekaligus. Sayang sekali tiada lagi yang tinggal. Bravo, ia sangat bagus. Baiklah, sudah tiba masanya untuk mencuba kentang nenek dan ia juga sangat lazat. Kamu semua memang hebat dan saya sangat suka kentang goreng sehingga saya sudah memakannya. Oh, yang terakhir. Kenapa dia hanya boleh makan kentang goreng? Dan yang ketiga dari Rainbow. Mari kita lihat betapa sedapnya. Oh, ya, ia bukan sahaja sedap tetapi juga sangat cantik. Saya akan makan semuanya sekaligus juga. Oh, saya sudah makan terlalu banyak. Pegang saya. Gadis-gadis, kita semua telah menang. Alangkah teruknya tangan Wednesday. Memang teruk. Kali ini saya mahu burger. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Ia akan siap. Mudah. Saya belum masak burger lagi, tetapi saya rasa tiada yang rumit mengenainya. Di mana pisau? Ini dia. Rabu, tolong berhati-hati dengan pisau itu. Ini bukan mainan. Baiklah, anda perlu memotong roti itu kepada 2 bahagian dan goreng setiap bahagian dalam kuali. Selepas tu, anda boleh mula memasak daging burger. Jag ska starkt fadinga vad det är väl lite lichen då dags bersivor då för bitters duff. En stycket keju tidak akan merugikan. Sekarang anda boleh mula membuat burger. Roti, daun salad diikuti dengan keju dan sedikit sos. Tadum, burger sudah siap. Hebat. Sekarang giliran saya. Hei, tak dapat tangkap roti. Oh, saya rasa saya menakutkannya. Tak sengaja. Tiada lagi kuali. Tak mengapa. So, berjuga semacam burger warna sister warna untuk Cindy. Sir Face ako sangat gembira dengannya. Daripada roti, saya menggunakan donat. Sedikit coklat di atas dan teruskan. The burger for sauce and stuff. This sebenarnya sangat masam, tapi sangat stuff. Dan sekarang beberapa marshmallow dan marmalade, sirap strawberry. Kemudian saya akan tutup burger dengan bahagian lain donuts. Terlalu banyak gula. Saya verashing into bagasian spurs for bar berjaya pada sektor burger. Iwiki maji burger while sa seksor persmal saya perlu goreng patty besar dan berdus. Saya punya query sudah tentu roti hitam di mana saya akan letakkan sekeping keju. Keju, by the way, perlu dipotong seperti yang saya tunjukkan. Saya akan buat 2 lubang di roti atas. Tangan, bawah saya sedikit mustard. Beber pilon. Dan sekarang saya akan letakkan mustard di situ. Tangan, lebih baik cepat. Baiklah. Tuangkan terus ke dalam. Baik sekarang, saya masih berslice dari matimun sebahan lain. Sedikit sos di atas. Burger hampir siap. Tinggal masukkan meta pada pencungkil gigi ke dalamnya. Lihat apa yang creepy ada. Ia sedia untuk makan semua orang.
Cindy, cepat dan makanlah. Betapa hebat! Oh, Wednesday, awak menakutkan saya lagi. Ngomong-ngomong, burger itu kelihatan penuh. Adakah itu mata marmalade? Memang betul. Saya suka mereka. Sekarang mari kita lihat bagaimana rasa burger itu sendiri. Idea untuk membuatnya dalam bentuk topi memang bijak. Sangat sedap. Saya teruja. Tetapi untuk tidak makan berlebihan, saya akan beralih kepada peserta seterusnya. Mari kita lihat apa yang nenek telah sediakan untuk saya. Burger Anda memang sedap, tetapi ia agak biasa. Saya menunggu lebih lagi. Mari kita lihat apa yang Rainbow telah lakukan. Burger? Dia nampak tidak nyata. Saya rasa ia sedap tetapi masih manis. Dan saya ingin makan tengah hari, jadi Wednesday menang pusingan ini. Ahuri. Hai, dekoriterai kerang. Kali ini, saya dahaga. Kejutkan saya dengan koktel. Ari, Roy, seryoso niya na Ray. Erican saya. Cocktail! Kamu okay? Secret kuchay dan jangan ganggu Claire. Baiklah, saya meron milkshake mewah ini disediakan di sana. Nampaknya pertama sekali kamu perlu gunakan susu. Dabiwat iya sa body or chiro sa bar sa skiro wet soy. Mari susukin ng wasan ng bay. Saya akan hidangkan koktel dalam mug berjenama. Hawait si Cindy sebagai merawai. Saya tahu dia suka koko, jadi saya harap dia suka yang saya buat. Berwender kok Miss Bazngam. Waker na nabertiap buat cocktail mengikut resipi yang lebih menarik. Perluas saya perlukan sebatang coklat putih. Saya akan ambil dan cairkan selebihnya dalam susu. Coklat putih tidak akan menjadikan cocktail Anda seperti bubur coklat. Sekarang sedikit gula. Sedikit sahaja, sudah tentu. Betres utama ialah ia sedap. Sekarang Anda boleh tambah sedikit susu. Aduh. Oh. Kami ada manier kuar dat ay treat most serious susu ay chain. Sedap jadi. Sedap mo. Apa saya juga sedap. Untuk menjadikan koktail saya lebih cerah, saya akan titiskan sedikit pewarna makanan. Ia akan menjadi sangat cantik. Mari kacau sekarang. Yeay! Sempurna! Woo! Anda restore's poster eksperimen di cover Kane Sauperway contoh. Pagpamayan makinig cocktail is as balang yang dihias, ay rasa Cindy akan menghargai isyarat sebegitu. Menuangkannya. Dan sekarang tius masih untuk menambah keselingnya skrim peta kung mahirap pa siya talaga kaberlebihan. Iswawas menyukainya, termasuk saya. Dan jangan lupa tentang marshmallow. Sekarang, straw. Sedia. Hebat! Rabu! Oh, sebaiknya saya nagregan buat cocktail and kurir asli. Serve ming just ko islo from British or mug and crin of fruit ng koro. Sekarang sawi syrup strawberry is joyfully frugal. Ang krewaden sour red transit ko kubay servisaim. Tas yawa siwa rekribay shinchured cream putster so is mas sedikit chuwa mereke. I'll share juga marmalade for insal selawar. Cindy, jaga tuas. Sadia. Cindy, start siya offernya untuk memilih pemenang. Wednesday, mari kita mulakan dengan koktail Anda. Nampak menakutkan lagi. Saya pasti tidak akan makan marmalat yang menakutkan ini. Masih sedap. Nampak seperti koko biasa. Mari kita lihat apa yang nenek sediakan. Dia ada mug paling comel sekali. Oh. Dan koko lagi. Terlalu mudah. Koktail Rainbow kelihatan lebih menarik. Saya harap saya akan teruja dengannya. Wah, begitu banyak topping. Ni Brady adalah koktail sebenar. Rainbow, kali ini kemenangan milik kamu. Hooray! Saya berusaha sangat keras. Keparara, kenapa saya begitu tidak bernasib baik? Saya hanya ada satu pizza kerana Zara dapat semua yang lain. Tidak, saya... pagar itu. Lihat menara itu.
Ya ampun, Paul, awak ada pizza besar dan saya cuma ada satu. Itu tak adil. Lebih baik awak mula makan dengan cepat. Ibu seperti hilangan testis. Ya, kelihatan lebih menyelerakan daripada yang lain. Dan itu banyak keju. Saya suka keju. Tetap. Bagus. Om nom nom. Kenapa awak bergaduh? Saya tak sengaja. Saya juga nak rehat lagi. Melihat mereka saja sudah buat air liur saya meleleh. Ini adalah rakaman badan Mel. Ya, saya telah mendapat cara untuk makan dengan lebih cepat dan selesa supaya tangan anda tidak kotor. Wah, hebat. Wah, saya tak sangka sesiapa boleh buat begitu. Bagaimana awak buat begitu? Pizza itu sedap, jadi saya mungkin lebih daripada itu. Oh, apa yang terjadi pada saya? Oh, tidak. Dia kembali kepada saya. Saya rasa awak tidak boleh makan pizza lagi, tetapi kami boleh menggunakannya. Hello, saya Samantha dan saya berumur 5 tahun. Betul. Anda berjaya. Hebat. Saya langsung tidak merasa malu kerana yang saya fikirkan hanyalah bagaimana saya akan makan timbunan pizza saya. Baiklah, pizza saya yang paling menyelerakan. Sudah tiba masanya untuk melahap. Itu saja. Saya beritahu kamu begitu. Kenapa saya dihukum macam tu? Oh, tidak. Saya benci Apa yang bawang mungkin putih. berlaku? Apa? Ya, ini benar-benar pizza pot. Siapa yang suka pula? Kau cuma seekor monyet kerana aku... Abang Gabari, Anda sudah tahu. Nampaknya Anda akan menjadi yang pertama memakannya. Mudah. Saya bukan pengecut. Jadi saya boleh uruskan dia dengan cepat. Aduh, selagi saya tidak muntah. Apa? Ironinya, saya tersalah anggap pada sperma saya. Saya tak boleh makan benda itu. Saya sudah cukup. Apa sekarang? Awak perlu makan bawang putih sepenuhnya. Saya malah ada hadiah istimewa untuk awak, pemeras bawang putih. Awak boleh letak semua bawang putih di dalamnya Awak tahu dan tak, peras saya terus ke mau dalam pergi. mulut awak. Saya tak mau. Kalau tidak, saya akan muntah. Itu bukan soalan. Buka mulut awak. Bau apa ni? Selama sebulan sekarang, awak tahu maksud saya? Malah saya boleh bau. Ya teruk. Nasib baik saya sentiasa ada gula-gula getah untuk keadaan seperti ini. Terima kasih banyak. Awak tidak perlu hidu dan saya tidak perlu... Alex, sekarang giliran awak untuk makan bawang putih. Kenapa saya perlu makan? Lihat betapa Apa yang awak buat? Mari biarkan dia. Aduh, baiklah. Tetapi pertama, kita perlu singkirkan semua barang tambahan. Saya ada pasu besar untuk itu. Sekarang hanya tinggal 2, jadi kamu boleh makan. Saya tidak pernah merasai sesuatu yang lebih menjijikkan dalam hidup saya. Apakah saya sedar betapa busuknya nafas saya? Semburan mulut yang mudah selalu boleh melindungi Anda dari sebarang bau. Dan jika ia tidak mencukupi, Anda boleh sembur penyegar Anda di mana-mana. Tapi saya rasa awak tak terselio kaki. Tuan Lopez, kita perlu menetralkan punca bau busuk. Baiklah. Hei, tunggu. Oh, pancut. Tetapi jangan berani-berani ulangi itu di rumah kerana penyegar udara sangat baik untuk orang. Aduh, Julie, saya benci siapa sejak yang saya kamu masih tunggu? kecil. Cepatlah Jika dan kamu dapatkan lihat muka kalungmu. saya jadi hijau, tolong saya. Saya merayu padamu. Betapa menjijikan perkara itu. Shikli, saya tak dapat hilangkan bau bawang putih ini. Kenapa tergesa-gesa?
saya dapat satu lagi telur. Wah, kursus yang menakjubkan dan kelajuan yang hebat. Julie, awak buat dengan baik. Itu saja. Tiada bawang putih lagi. Oh, saya pun tak bau seburuk itu. Julie, maaf. Tapi kita terpaksa mengasingkan awak. Kelas. Saya tak boleh bernafas. Saya rasa saya nak pengsan. Ya, berjaya. Akhirnya bilik ini tidak berbau busuk. Dan saya rasa lebih baik, ya. Lelaki, saya tiada nasib dengan gigi dan jari. Tapi saya bertuah. Saya ada satu beg penuh. Ya, suatu hari nanti saya juga sepatutnya dapat banyak barang-barang baik. Melanie telah melepaskan Kenny untuk keseluruhan pertunjukan. Anda boleh mula. Jangan buang masa. Permainan tic-tac-toe. Jom pergi. Tapi ia amat kecil. Oh, giliran kamu. Akhirnya. Tidak, saya akan kenyang. Oh, apa yang berlaku? Kenapa tiada apa-apa keluar? Mana gula-gula saya? Tolong, saya mau tinggal di Germany. Berikutnya lagi. Lelaki, sekarang semua permainan tic-tac-toe di seluruh meja. Anda tahu, saya rasa saya boleh ambilnya dengan cepat menggunakan straw biasa. Selesai. Julie, awak satu-satunya yang tinggal. Anda bukan sahaja ada beg gula-gula yang besar. Saya ada sekumpulan serangga biasa. Ini lagi. Semua gula-gula ini milik saya. Saya suka tic-tac-toes, jadi saya akan makan beberapa puluh pack dengan cepat. Sial! Kamu langsung tidak berkongsi dengan kami. Hebat! Oh, tak apa. Saya tahu cara untuk mencurinya kembali. Tada! Dan kek itu milik kita. Sangat sedap. Kena nikmati ini. Berhenti di situ. Awak tak malu ke mencuri? Tiada bukti. Anda tidak boleh buktikan apa-apa. Saya akan mengajar Anda pelajaran ringkas. Bangku ini akan kurang pelik. Baiklah. Angkat tangan. Ambil. Macam mana? Kamu akan tahu cara untuk menjual barang-barang saya? Oh, Mila, ada banyak gula-gula. Cepatlah dan dapatkannya. Saya pasti begitu. Aduh, saya tak ada tic-tacs lagi. Saya habiskan semuanya pada peluru. Tapi awak kongsi dengan kawan-kawan awak. Tulis di komen pusingan yang mana paling anda suka. Jom memulakan cabaran. Oh, saya dapat pizza kecil. Wah, dan saya ada saiz biasa normal. Bau sedap. Gadis, ia adalah penghujung. Ya, saya pada pizza besar. Mari kita mulakan dengan saya. Baik. Saya boleh menguruskan pizza saya dengan cepat. Tapi saya pasti tidak akan kotor. Teruskan. Baiklah, saya akan mula. Saya sebenarnya akan membuat awan di sini. Oh, lihat tak ada pagar, sir. Tidak seperti kepingan segitiga biasa yang sangat membosankan. Saya mau pizza berbentuk spiral. Wah, ada sesiapa pernah makan seperti ini? Pastinya tidak. Ini kaidah saya beri terrogi ini. Oh, ini cara yang sangat pantas untuk makan pizza. Cara ada segitiga dan kami menyusun mereka di atas satu sama lain. Lengket semua. Baiklah. Tepang Evert Medoranari pizza hay makan hilang. Hebat! Ya! Oh, saya sangat kenyang. Kita kena ceria dia. Ayo, jangan putus asa, Nancy. Awak seorang pejuang. Oh, ya, saya seorang pejuang. Saya boleh makan semuanya. Saya dah makan. Ya, Jill, kita bantu dia. Nancy, awak hebat. Oh, dapat makanan sedikit lagi. Dan saya ada chips yang besar. Wow, ya. Lihat punyaku. Itu besar. Tenang. Apa yang awak pegang itu bayi ke? Oh, itu bukan bayi.
Ini Chupa Chips kecil saya. Ia mungkin kecil, tapi tetap sedap. 4, 3, 2. Saya akan uruskan itu dengan cepat. Hei, tengok Jill. Dia sedang makan batang kosong. Oh, sehabis begitu cepat. Tak apa. Oh, saya gembira untuk teruskan. Pringles, bagaimana nak buka? Oh, cepat dan mudah. Bagus. Maaf, Annie. Jadi, di mana saya tadi? Betapa sedapnya. Saya tertanya-tanya bila ia akan habis. Oh, satu idea. Apa yang dia buat? Kita hanya perlu tambah sedikit kilauan. Ini akan jadi panas. Gadis-gadis. Dan sekarang chip besar saya baru saja bertukar menjadi minuman manis. Sekarang mari masukkan straw dan coba rasa cecair ini. Sedap. Lebih baik, sayang sekali ia habis begitu cepat. Nancy, berhati-hati. Aku risau tentang hidupku. Baiklah, aku akan teruskan. Wah. Apa? Ia sangat berat, kawan. Saya tak boleh angkat. Tolong saya. Tarik. Saya penat. Adakah terdapat gergasi? Tunggu, satu idea. Tukul saya. Gadis-gadis, bersedia. Sekarang, Chupa Chups ini tidak akan bernasib baik. Beberapa pukulan lagi dan pasti akan retak. Tinggal sedikit lagi. Habis, hebat. Sekarang saya akan mencubamu. Baiklah, mari kita lihat. Ia sangat sedap. Saya mau lagi dan lagi. Tak banyak lagi. Saya akan habiskan semuanya. Mulakan dengan yang paling sedap. Tidak. Saya dapat botol yang paling kecil. Dan akhirnya saya mempunyai bahagian yang normal. Ia sesuai dengan saya. Lihat sini. Botol kolosal. Apa? Wah, Nancy. Adakah itu sebotol? Baiklah, benda manis kecil. Lihat. Itu menarik. Sudah habis. Tapi saya mau lagi. Sekarang awak. Jangan risau. Saya akan selesaikannya dengan cepat. Ia sangat manis dan amat sedap. Baiklah. Baiklah. Baik. Apa? Hei. Ada sesuatu di bawah. Saya perlu mendapatkannya. Apa? Saya tak boleh tinggalkan kamu di situ gula-gula. Jari saya. Ia tersekat. Tolong, awak. Ia tidak berjaya. Tunggu. Saya ada penyelesaian yang betul. Kita perlukan minyak. Mari ke sini, jari saya. Maksud saya, jari kamu. Saya akan selamatkan kamu. Itu dia. Sekarang sempurna. Ya. Jangan ucap terima kasih. Sila teruskan. Mudah. Berat. Sekali lagi. Semuanya. Kamu rasa kamu sangat gembira? Stop. Itu tidak lazat. Gadis-gadis, jangan cemburu. Itu cuma perangkap daging. Kamu sedikit kotor. Hebat! Ayo, sweetie. Dan sekali lagi, saya mempunyai coklat yang paling kecil. Itu sudah cukup untuk saya. Saya ada coklat. Gadis-gadis! Satu idea. Untuk coklat bar kecil, dapur kecil, saya perlu makan coklat ini dengan cantik. Saya perlukan periuk kecil, meletakkannya di atas dapur. Mari letakkan coklat kecil di dalamnya. Hei, merflu tentang susu kecil tuh. Mabarnya ke dalam periuk dengan coklat, menyalakannya dan... ia sudah cair. Hooray! Ia menjadi coklat panas. Itu sangat comel Tak nak cuba pun, tapi ianya masih sedap. Saya dah habis. Siapa seterusnya? Yazir Trow. Hiruplah coklat dari pembungkus dan gigit. Apa yang lebih baik daripada cara ini? Coklat tak pakai luar base. Yazir. Kenapa? Macam mana saya makan coklat bar ini? Saya ada idea. Girls, lihat.
Baiklah. Wah, yang lebih cantik tanpa pembungkus. Mari kita mula. Saya akan kumpulkan semua tenaga untuk menghancurkan coklat besar ini sebanyak mungkin. Nancy, awak seperti Hulk. Awak nampak tangan ini? Mereka akan buat seni sekarang. Hebat. Voila, sebuah rumah coklat. Baiklah, sekarang mari kita cuba. Ia sedap. Oh, satu idea. Tengok, saya di bawah bumbung dan bumbung ini menakjubkan. Alamak. Gadis. Ayo pandang fresh seperti itu. Coklat saya. Saya bagi makan. Dinding ini berat dan rasanya sungguh lazat. Baiklah, tak banyak yang tinggal. Saya hampir selesai. Dan kepingan terakhir, itu sahaja. Hore! Akhirnya saya bernasib baik. Oreo gergasi. Dia milik saya. Apa? Wow, awak benar-benar bertuah, tapi kami tidak. Saya dapat biskut paling kecil. Baiklah, saya akan makan terus. Kita perlu celup dalam susu dan kita coba. Ia sedap. Saya ada susu. Saya suka susu. Oh, Saza. Gadis, untuk kecantikan kamu. Oh, memang banyak. Saya tidak boleh berhenti, ia juga sedap. Apa ini? Oh, alamak. Siapa seterusnya? Oh, cicip tepat sekali. Sekarang giliran saya. Giliran saya. Ia kelihatan sedap, tapi bagaimana rasanya? Oreo tanpa susu bukanlah Oreo. Captain Oreo sedang berlayar jauh di sepanjang pantai susu. Oh, tidak. Captain Oreo hilang dalam susu. Saya akan mencari Anda. Hey, Oreo. Apa yang kamu buat? Ini Captain Oreo. Saya akan makan Anda juga. Anda tak boleh lari dari Nancy yang haus darah. Saya puas. Jom gila dong. Ya, betul. Gelas susu itu terlalu kecil, tapi masih patut dicuba. Anda telah mengambil masa kami. Ya jelas ia tidak berjaya. Dia menyejukkan segelas susu. Ia terlalu kecil. Tak apa. Saya ada idea. Mari tuangkan susu pada Oreo dan siap. Kita mencuba. Apa kabar? Gadis, ia sangat sedap walaupun tanpa susu. Dan apa yang kita ada di dalam? Tarik ia, Annie. Inti yang paling sedap. Bunyi whoosh. Dan dia 100 kali lebih luar biasa dengan cara ini. Saya suka Oreo. Betapa sedapnya. Sukar untuk berhenti. Nampaknya itu semua. Adakah Anda suka cabaran ini di Power Up?